Hari ni aku akan tunjuk macam mana nak buat duit USD dengan kata-kata pujangga gini. Aku mentari, tapi tak menghangatkanmu. Tu dia mari dengan kata-kata pujangga pula dah. Okey, step pertama, korang rekod video kosong macam ni. Gambar pun boleh. Step kedua, korang masuk dekat CapCut. Untuk buat duit ni, korang kena jadi CapCut contributor dululah. Dan nak jadi contributor tu, kena langgan dulu CapCut. Okey, lepas tu tengok dekat CapCut ni kan, task apa yang ada. Katakan task ni tribute kasih ibu ni kan. Lepas tu tekan yang ni, post template, create new. Lepas tu ambil video tadi. Okey, dekat sini boleh edit lah kan. Letak kata-kata sikit. Contohnya macam ni. Lepas tu masukkan efek sedikit bagi menarik. Lepas tu masukkan music yang bersesuaian, yang ada emosi. Last sekali letak tajuk dan boleh post dekat CapCut. Jadi inilah dia hasil dia. Tak banyak tapi ada. Agak berbaloi juga sebenarnya. Mesti ada persoalan kan, orang tanya macam mana dia bayar. Aku tahu dah apa yang ada dalam fikiran korang tu. Okey, dekat CapCut contributor ni, korang akan dapat duit bila ada orang guna korang punya template tu. Contohnya template ni. Biasanya template ni orang akan tukar gambar dia orang lah kan. Ditukar, lepas tu dia post lah dekat dia orang punya TikTok pula. Jadi semakin ramai orang guna template yang korang buat tu, semakin banyak lah duit korang dapat. Gitulah konsep dia. Jadi benda ni boleh dikatakan passive income yang best jugalah. Bercerita berkenaan dengan passive income ni, aku nak cerita passive income yang lagi best. Ni dia. SIM card Eastel. SIM card ni harga dia RM10 je. Eastel ni dia pakai coverage U-Mobile lah. Kalau macam kawasan korang tu ada coverage U-Mobile, bolehlah guna SIM card ni. Untuk SIM card ni setakat ni aku puas hati berbanding aku punya telco yang sebelum ni kan. Antara sebab aku tukar SIM card ni lah, salah satunya sebab speed dia. Laju gila. Data pun dia macam kebanyakan telco yang lain lah. Contohnya RM35 tu, kalau macam sebulan korang bayar bulanan tu, dapatlah 300GB unlimited call. Dia lebih kurang sama je dengan telco lain. Cuma lebihnya dekat sini, kita boleh buat referral dengan SIM card. Bila mana SIM card ni dah aktif, korang akan dapat akses ke dashboard macam ni. So boleh tengok dekat sini, ada invite ni kan. Jadi benda ni korang boleh invite kawan korang untuk guna SIM card ni juga. Boleh guna nombor kod ataupun QR ni lah. Dia formula mudah je benda ni. Semakin ramai korang ajak orang guna SIM card ni, maka banyaklah passive income yang korang akan dapat. Selagi mana orang guna line ni, selagi mana dia top up lah. Dia ada 3 tier commission sebenarnya. Jadi tak boh pening kepala, aku cuma nak cerita pasal commission tier 1 tu saja. Dia ada lagi yang bawah-bawah tu commission dia lah. So untuk tier 1 tu, dia punya commission dia bagi 13%. So 13 banyak tu. Kita ambil contoh lah, kalau 100 orang yang register SIM card ni, 100 orang tu daftar melalui ID referral korang tadi tu. Dan 100 orang tu juga dia aktif guna SIM card ataupun line ni. Setiap bulan di top up dalam RM35 lah. Contohnya kan. So 13% daripada RM35 tu kita akan dapat dalam RM4.55. RM4.55 ni kalau kita darab dengan 100 orang, kita dah dapat RM455 setiap bulan secara pasif. Lagi mana di top up kita akan dapat tu 100 orang. Tapi kalau macam korang dah invite ataupun korang dah ajak orang seramai 5,000 orang, contohnya 5,000 orang yang guna SIM card ni, dan 5,000 orang tu juga di top up setiap bulan RM35 contohnya, tak ke 20,000 situ. Setiap bulan kita dah dapat situ secara pasif. Jadi korang rasa benda ni macam mana? Best tau SIM card ni. Kalau nak cakap risiko tu, boleh dikatakan kosong lah kot risiko dia. Mana nak cari bisnes yang dengan korang beli SIM card ni RM10, korang dah jadi dealer. Umpamanya korang dah boleh buka bisnes telco lah, umpamanya dengan modal RM10 je. RM10 aku rasa korang beli ayam gepuk tu lagi mahal kot kan. So apa kata korang cuba, kalau tak boleh kekalkan nombor lama pun, try nombor baru tak apa kan. Kalau rasa line ok, why not kita pakai line ni terus kan. Macam aku tukar terus dah line Eastel ni. Dekat ni puas hati lah, laju. So kalau korang berminat nak buat passive income dengan SIM card Eastel ni, korang boleh komen berminat dekat bawah. Nanti aku akan tunjuk, aku akan guide korang step seterusnya lah macam mana nak bermula ni. First kali korang kena beli SIM card ni lah, RM10 je SIM card ni. Lepas tu boleh bermula. So tu je video kali ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.